Kalau anak orang lain bising dalam public transport, wajar ke suruh ibu bapanya bagi ubat tidur ke anak supaya diam terus? Kalau awak pernah fikir macam ni, video ni khas untuk awak. Tapi, saya nak awak tengok sampai habis dulu sebelum trigger. Saya faham. Perjalanan panjang, budak meragam, ada mata pandang macam kita bawa anak alien. Tapi bagi ubat tidur bukan penyelesaian. Itu shortcut bahaya. Dos tersilap sikit je boleh jadi kecemasan malah kematian. Anak yang terbiasa ditidurkan bukan belajar kawal diri, tapi belajar lari dari realiti. Nak anak tenang waktu travel, bukan dengan ubat, tapi dengan persediaan. Makan dulu kalau anak lapar, anak cranky. Aktiviti sebelum naik kenderaan, biar dia lepas tenaga sepuasnya. Bawa stiker, mainan kecil, efek besar buat mereka. Dan paling penting, penjaga sendiri tenang, sebab anak tiru vibe kita, bukan arahan kita. Kalau anda ada perasaan empati, main sekali dengan mereka. Umur 6 ke 7 tahun ni adalah fasa otak tengah rewiring besar-besaran. Budak umur ni dah boleh faham cakap dia, tapi belum boleh kawal emosi dan impuls sepenuhnya. Dia bukan degil, dia cuma belum matang. Jadi bila dia bising, aktif, banyak tanya. Itu tandanya otak dia sihat dan nak belajar. Kalau dia diam je, tak bergerak, tak tanya apa-apa, awak patut risau. Anak tu bising sebab mak ayah tak pandai jaga ke? Jujur, kadang kita pun pernah fikir macam tu kan, tapi realitinya, mendidik anak bukan tekan suis, hari ni okey, esok breakdown. Kita nampak 1 jam kat mall, tapi tak nampak 23 jam si ibu penat pujuk, sabar, menangis belakang pintu bilik. Anak tu bukan masalah, dia cuma tengah proses jadi manusia. Awak ingat tak dulu? Kita lari-lari dalam kedai, walau dah kena marah, baru duduk diam, terus nyanyi lagu kartun kuat-kuat. Panjat kerusi meja walau dah kena cubit marah, tapi mak ayah kita tetap sabar. Bezanya sekarang, kita dah besar tapi lupa macam mana rasanya jadi kecil. Kadang kita tengok budak bising, terus label, anak tak reti behave. Tapi kita lupa, kanak-kanak bukan lahir untuk duduk diam. Diorang lahir untuk belajar dunia dengan suara, soalan, pergerakan dan kekecohan. Yang dunia perlukan bukan ubat tidur, tapi lebih banyak empati. Kalau awak pernah judge mak ayah lain, atau pernah rasa down bila anak awak kena pandang serong, komen kat bawah. Saya faham perasaan tu. Sebab awak bukan seorang.